Tak kena. Scam ah. Ui, apa ni? Apa ni? Ah, dah. Dah. Dia. Betul apa ikan apa guys? Aku river je guys. Aku ingatkan ni. Jig. Aku cakap aku main jig. Tadi kau cakap dia, alah tak kena. Saya cakap dia 3 kali dah angkat. Padu. Alah lupa. Berapa gram? 20. Oh, di mana ni? Assalamualaikum. Selamat pagi. Pukul 9 aku berturun guys. Aku turun dengan Abang Zaini. Lewat sikit lah. Sebab air aku nampak macam ada cantik sikit sepatutnya. Air cantik, tapi tak tahulah keruh ke tak. Tapi tengok belah sana nampak keruh, sini je darat je nampak cantik sikit. So aku dengar Abang Zaini diorang. Yang lain sebab aku turun pun masa waktu bekerja. Diorang kerja, masing-masing bekerja. So aku turun dengan Abang Zaini sebab cuaca nampak macam baik tau hari ni. InsyaAllah. So tak nak buang masa guys. Macam biasa guys, aku hari ni bawa kayak model airbag daripada kedai kayak Fishing Melaka guys. Korang kalau nak dapatkan kayak IB kabut, enjin pun ada, alat navigasi pun ada guys. Korang boleh dapatkan. Okay guys, aku ingat aku terus pergi tiang dulu, tengok macam. Sebab Abang Zaini punya GPS dia ada problem. Dia punya wire dia macam kena short, ada berasap. So aku tunggu dia ni dulu. Macam biasa aku dekat tiang guys. Okay guys, jumpa korang dekat tiang. Mata kecil bang Mata kecil apa? Besar juga. Air punya katuk-katuk tak kena. Oh sama lah ni. Bos. Oh tak besar. Oh tak kena, ada. Oh lah mak. Tak kena pula. Jig bang, jig. Jig. Jenah guys. Kau betul rod ni apa? Rod drift ni. Macam Terbakar dek, terbakar. Aku dah terbakar dah. Dua mata kena. Dia ambil terus. Garang betul lah dia.
Magic. Aku tak magic lah. Garang. Dulu dia ada rupa kat sini. Ingat tak ada. Ingat. Alhamdulillah guys. Ada kamera on. Nasib baik kamera on. Kalau jig biasa aku on. Alhamdulillah guys. Rezeki yang pertama guys. Pagi, morning guys. Morning guys. Kenal. Besar bang. Makna ada ikan bang kalau gelama besar-besar tu bang. Aku ketuk gelaba dapat je nak. Macam mana ni? Rod keras tapi ringan. Alah lucut. Itu macam tak kena. Scam ah. Ui, apa ni? Udah. Dia. Ikan apa guys? Aku river je guys. Aku ingat kan ni. Jig. Aku cakap aku main jig. Tadi kau cakap dia, alah tak kena. Saya cakap dia. 2 kali dia angkat. Padu. Alah lupa. Berapa gram? 20. Pergi mana ni? Jenak lagi ya. Ada jenak rupanya. Allah lah. Tengok. Aku cakap ni. Bulu indun. Nak tipu bang ah. Bulu indun bang. Sikit bang kena. 2 kali tak 3 kali dia ambil bang. Rasa aku punya ni. Ni lagi besar. Saya cakap kalau dia ada gelama tu, ada can. Mak guys. Saiz guys. Alhamdulillah. Rod keras memang naik atas. Rod UL guys, tapi ni lah drift 26, tapi ringan sedap. Tapi dia kejung sikit lah. Alhamdulillah guys. Bulu indun jangan lupa guys. Betul tak? Alhamdulillah. Ya, gelama sudah datang. Sudah strike. Oh, padu. Aduh, dia bagi tiang. Mari sini. Aduh, dia bagi tiang. Aduh. Aku tak boleh bang.
Aduh, sangkut lah. Sangkut. Oh, lepas. Sangkut tiang. Dia konak tiang sana bang. Oh, jig guys. Alhamdulillah, ya Allah, sangkut tadi guys. Aduh, jig juga hari ni. Nak jig lah. Nak jig juga. Alhamdulillah guys. Sangkut kat tiang ke tadi? Aku tak tahu sangkut kat tiang ke, sangkut dekat apa. Habis kat tu tali aku nak tengok. Yang ini tak salah aku sama ada 8. Aku tak US ni 8 atau 10 tu je. Tak ingat. Tak boleh US sini, nangis. Tengok ah. Itu lah kat Bulu Indun. Boleh dia bawa dekat tiang. Aku tak dia dah kena terlucut satu kali. Itu yang aku duduk tunja dekat dalam tu je. Tak nak udang hari ni. Dapat gelamar besar ni. Aku kat situ. Oh, ni kena check ni. Sangkut tadi ni. Tiang ke? Alhamdulillah guys. Tebal pipi guys. Tebal pipi. Saja di sini pula. Ya, tak nak kita. Ni betul macam tu cara. Bang, strike bang. Oh, padu. Pakai jig ke? On tak? Oh, kamera on. Oh, padu. Dia kena turut bang. Tak boleh ni, kena turut. Aku ingat gelama. Tak tahu, aku ingat gelama. Tebal pipi bang. Tapi tak besar lah. Aduh, makan jig. Dua mas. Oi. Jak jig lah, tak boleh lah. Jig jugalah jadi. Weh, 2 mata makan lah. Nak gelama. Ketir aku sembat lah. Rupa dia. Dua mata weh, termahak. Sampai 2 mata kau makan. Oh, dia datang dah. Tak besar, dalam 400-500 ada. Bang. Kena lagi guys. Wih, sikitnya. Alhamdulillah. Tapi tak besar bang, besar-besar ni je bang. Alhamdulillah guys.
Abang sini bang. Abang lalu main sini je. Nanti saya ikut belakang abang. Nasib-nasib lah. Ha. Situ susah. Dia tolak ke tiang. Okay guys. Alhamdulillah guys. Nampak? Alhamdulillah guys. Syukur. Syukur tempat pipi guys. Look. Okay guys. Okey lah guys. Tengok tak boleh lah. Ombak kuat sangat alun. So aku balik darat dulu lah, tengok macam sama ada aku balik terus ataupun aku tunggu dulu tengok. Kalau dia sama macam ni, aku terus balik lah. Okey guys lah. Aku jumpa korang dekat belah darat. Tapi memang angin padu betul. Alun padu tengok, ada lambung tengok. Jadi korang kena pandang ombak tu daripada mana ke mana guys. Tak boleh. Kalau macam ni aku ikut je lah atas, aku tak boleh nak tempur sana. Sebab belah sana tu ada bakat sikit. Dia punya tu ada putih-putih bakat. So aku ikut sini je terus. Okay guys lah. Wih, alamak, kapu. Oh, padu. Wih, betul lah. Ikan makan petang lah.